wahana utama gagasan Satu Malaysia. Penepertua kami tidak Bank tidak bersetuju dengan arahan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Dan apa penepertua? Kerana kami yakin dan percaya polisi yang kami bawakan peserta di adalah lebih relevan berbanding pihak kerajaan. Penepertua selaku Bank Kedua pada hari ini saya akan melakukan dua gerak kerja. Yang pertama penepertua saya akan bina secara hujah yang terompong dari meja pihak kerajaan. Dan yang kedua saya akan bentangkan hujah ketenangan kami, perjuangan kami di Portland Perbankan. Penepertua, sebelum saya melakukan gerak kerja saya pertama, ingin saya tegakkan kembali premis kami, pendirian kami iaitu institusi pendidikan bukan wahana utama gagasan Satu Malaysia. Atas rasional hanyalah salah satu saluran dalam gagasan Satu Malaysia. Penepertua saya menggunakan dengan gerak kerja saya yang pertama, iaitu sesi pembiasan. Penepertua, setelah tadi bangkit Menteri Kedua dan hujah mereka di atas kata kunci Bahasa Malaysia sebagai